Salam sejahtera guys. So hari ni aku nak tunjuk cara untuk setting paparan skrin LCD lah dekat model QJ Moto SRK 250RD. So yang first korang kena start korang punya motor lah. Okay, ni kemudian korang kena tekan enter ni selama 5 saat. Okay, sudah akan keluar untuk Android ataupun iOS QR ini. So kalau untuk Android korang boleh pick dekat sini lah. Okay, ini untuk iOS. Okay, Bluetooth ni kena sambung lah dengan korang punya motor. So korang kena download dekat phone app Kabit Ride. Ini korang boleh dapatkan dekat Google Play ataupun Apple Play Store lah. So yang ni korang kena tekan add device. Okay, scan dekat screen, tekan join network. Okay, tunggu dia synchronize. Okay, so dia dah